share your live location dekat kawan korang. Korang nak pergi tempat-tempat training yang bukan kebiasaan korang, at least korang inform kepada orang yang terdekat korang. Maybe korang punya family, korang punya partner, korang punya member. So itu adalah basic lah kan. Contohnya korang ni nak berlari, tetapi korang punya member tak suka berlari. So korang nak pergi tu tempat yang jarang-jarang pergi, tak ramai lah kan. Korang boleh je share your live location dekat kawan korang. Contohnya kan, korang nak pergi berlari tu, korang tahu korang akan berlari lama, 2 jam ke 3 jam ke. So benda tu akan makan masa kan. So korang boleh share live location dekat kawan korang tu. At least kawan korang tahu. Okay, kalau dia buka ni, dia masih sedang berlari. Kalau dia tutup ni, dia dah siap berlari. So kita tahu dia punya condition tu macam mana. So kalau kita kawan kita kan tengok, dia tutup lagi ni, dah 5 jam dah 10 jam dah. Mungkin something happen kat kita kan. So orang akan alert. Orang akan tahu, dia ada masalah berlaku di tengah jalan. So kawan kita boleh bertindak dan tahu kedudukan kita kat mana at that time. So kita ni jangan terlalu kita rasa paling hebat. Kita jangan rasa kita ni paling pro kan. Walaupun tempat kita pergi tu nak yang lebih kena lagi lah kan. So kalau korang tempat yang family apatah lagi yang family sekali pun korang share je. Kalau korang begitu lama macam tu. Setuju tak setuju? Korang kena buat jugalah. Thank you. Assalamualaikum.